banyak kegunaan kad OKU. Antaranya, kalau kita pergi hospital tunjuk kad OKU, free je. Jadi lepas meninggal akan photostat lah kad OKU-nya. Sebab di fisio nak tu pun sebab kita tanya kad OKU ni apa kegunaan dia. Lepas tu dia ada ke? Kalau ada tak bolehlah awak mari sini. Jadi fisio pun free. Baru ni Girihab. Lepas tu Wika OKU. Free lah. Dua dah. Fisio, rehab. Lepas ni cara kerja pula nak bui. Lepas tu semualah kegunaan kad OKU.